Okey guys, baru-baru ni aku ada beli dan dapatkan satu produk yang bernama sambal hitam Pahang. Resepi asli tradisional dari Kuala Lipis Pahang. Sesuai dimakan bersama nasi panas, telur dadar dan juga ikan goreng. So selepas buka korang simpan di tempat sejuk dan kering. Masuk dalam peti ais lah. Kemudian boleh panaskan bila nak makan. Okey, ni baru video teaser. So dalam dia macam ni sambal hitam Pahang dalam dia macam ni. Okey, aku tak rasa lagi. Nanti aku rasa aku akan buat pada video yang seterusnya. Tapi untuk bau dia aku sangat suka lah. Suka yang aku boleh cakap 8.5/10. Aku suka bau dia. Oh, patutlah ada bau yang sedap sebab aku suka makan ikan bilis dan kebetulan rupa-rupanya dia ada tulis ni. Mengandungi produk ikan bilis. Okey guys, dan kepada korang yang mungkin berminat untuk mendapatkan sambal hitam Pahang yang macam ni, ori lepeh macam ni, boleh dapatkan melalui link yang telah disediakan. Okey, bye.